Memakai beret Komando Paskal bukanlah satu pencapaian biasa. Ia merupakan simbol kecekalan, disiplin dan keberanian luar biasa yang hanya mampu dicapai oleh segelintir individu terpilih. Untuk melayakkan diri menyertai pasukan elit Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM ini, setiap calon perlu melalui proses pemilihan yang ketat serta latihan intensif yang menguji ketahanan fizikal dan mental ke tahap maksimum. Syarat asas penyertaan ke dalam Paskal menetapkan bahawa calon mestilah berumur tidak melebihi 30 tahun serta memiliki tahap kesihatan yang cemerlang. Namun, syarat ini hanyalah permulaan. Cabaran sebenar bermula apabila mereka memasuki fasa latihan asas komando yang direka untuk menolak had kemampuan manusia sama ada dari segi fizikal maupun mental. Latihan asas Paskal merangkumi pelbagai modul penting bermula dengan ujian pemanasan atau kelayakan bagi menapis calon yang benar-benar layak.